Untuk resepi hari ni kita nak buat dorayaki. Ni makanan favourite Doraemon yang dalam kartun tu. Dia macam pancake tapi dia ada inti dalam dia. Jom kita masak. Untuk adonannya korang masukkan 4 biji telur, 4 sudu gula, 1 penutup vanilla essence dengan 1 sudu madu. Lepas tu korang kacau lah sampai sebati. Next korang ambilkan penapis ataupun pengayak. Kemudian kita nak masukkan 1 cawan tepung gandum dengan 1 sudu baking powder. Korang ayakkan tepung ni, lepas tu kita nak kacau-kacaukan je sampailah dia sebati. Nak bagi adunan kita ni gebu, kita nak gunakan air mineral spritzer sparkling. Air ni tak ada pemanis, tak ada gula. Korang letak dalam 3 sudu. Korang kacau-kacaukan dia, kemudian kita nak tutupkan adunan ni dan biarkan dia perak selama 10 minit. Next kita nak gunakan poli non-stick. Kemudian korang masukkanlah adunan kita buat tadi. Korang masak guna api perlahan je. Bila nampak rongga macam ni, bolehlah korang terbalikkan. Korang sambung masak sampailah adunan tu habis. Lepas tu kita nak biarkan dia sejuk dulu. Untuk inti kacang merah tu Adik beli ready made yang kat pasar raya tu je. Korang tekan-tekan bagi padat inti ni. Lepas tu korang lapikkan lagi 1 lapis. Korang tekan-tekankan sikit bahagian tepi dia. Dan siap dah kita punya dorayaki. Bagi Adik resepi ni paling mudah, paling sedap sekali. Kalau korang ada masa nanti, bolehlah korang cuba resepi ni. Selamat mencuba.